Okay, mileage motor ni 50,000 gang. Hari ni dia ambil booking valve clearance. Kau boleh dengar dia punya bunyi dekat bahagian head dia. So ini boleh berkemungkinan valve tepek dengan camshaft dia. So kita kena buka dulu. Kita pun dah selesai buka bahagian head. Tengok barang-barang dia. Foreman kata roller rocker arm goyang guys. Camshaft pun dah makan geng. Tengok tu dah makan katanya. Tapi barang yang masih elok, Foreman kata hanya skru tepek dia. Foreman pun dah beritahu customer hanya tukar camshaft dengan rocker arm dia saja. Jom kita tukar barang baru dan tengok macam mana bunyi dia selepas kita tukar. Inilah dia special tool untuk buka skru tepek geng. Sebab masih elok, masih boleh guna. Rocker arm baru, camshaft pun baru. Jom kita tukar balik semua barang-barang baru ni. Kita dengar bunyi dia macam mana. Montage. Okey, motor pun dah siap geng. Jom kita dengar bunyi dia macam mana ya. Siapa-siapa nak servicing sama, korang tahu link dekat mana. Standard saja, Modi jangan datang.